Kalau kita buat Grab, kan sehari ni kita boleh orang kata banyak duit lah habis. Untuk nak isi minyak apa semua. Minyak tol apa semua lah kan. Tol apa semua. So kita nak cari alternatif untuk nak menjimatkan sikit kita punya ni kan. Kos kita hari-hari ni. So kita tengok dekat Facebook ada lalu juga kan. Ni lah Vortex. Sebab tu saya terdetik, okey saya boleh orang kata saya gunalah. Kan 2 bulan dah saya guna. Tapi hari-hari lah saya pakai. Lepas minggu tu kita barulah start nak rasa lah minyak tu jimat sikit. Okey. Radio rasa makin okey. Lepas tu aircon makin sejuk. Dan juga kereta ataupun enjin kita ni tak bergegar. Kan kalau kita buat Grab hari-hari enjin tak bergegar kan, enjin panas. Tapi lepas guna Vortex enjin dah tak bergegar. Itulah. Lepas tu pick up pun rasa makin okey. Kan kalau saya balik kampung, rasalah kalau orang selalunya long distance lah. Kalau balik kampung dia rasalah pick up tu makin okey sikit. Gitu. kan? Ya betul. Sebelum ni Abang Naim ambil yang biasa punya kan. Yang biasa punya. Okey yang 2000 bawah. Lepas tu tengok dalam airline tu ada mat pula. Sebab mat ni dia lebih tahan daripada yang biasa dan dia lebih power daripada yang biasa.